Wah, besarnya asam pedas. Inilah mantari ataupun pari manta. Bukan boleh masak asam pedas ya. Hahaha. Bayangkan dengan sayap boleh mencecah sampai 7 meter dan berat pula boleh cucah satu hutan. Ia adalah spesies pari terbesar di dunia. Gila kan? Tapi jangan risau kalau korang terjumpa atau terserempak dengan mantari kat laut. Sebab ianya langsung tak bahaya pada manusia. Sebab makanan dia pun simple je. Tak nak steak ikan, tak nak king crab atau lobster. Dia makan plankton je guys. Yang kadang ikan-ikan saiz kecil je. Dan cara dia makan tu, dia sedut je air laut masuk dalam mulut dia. Memang unik lah. Entah-entah, dia tak nampak pun makanan dia tu. Main sedut aja macam vacuum. Korang rasa mantari badan besar macam kereta Myvi tu kenapa makan plankton dan ikan kecil ya? Sebab tak ada gigi ke? Sebelum tu, jangan lupa like dan follow. Terima kasih.